Assalamualaikum guys. Hari ni kita orang akan mancing ikan tilapia. Akan menggunakan pancing dengan tali, kan? Jom kita tangkap belalang dulu. Jom. Dia sahaja dia. Jom. Kita tangkap belalang di belakang rumah. Mari kita bergerak sekarang. Dan ini Ini ialah namanya Noh. Nabi Noh. Ini nama adalah banteng. Jom kita gerak ke belakang. Dengan 10 langkah. Dengan 100 langkah. Saya pun akan tangkap juga. Takkan kesok ini. Jom kita tangkap bersama-sama. Jom kita tangkap bersama-sama. Dan kita akan jadi raja. Kita dah nak ke belakang ni guys. Jom. Ke belakang. Inilah tempat ini. Ini ialah tempat kita orang. Ini adalah tempat kita orang menangkap belalang, menangkap sesumpah dan menangkap belalang yang besar. Tengok. Ada king Dan tengok tu Noh dengan menunjuk aiskrimnya, makan sebanyak yang cukupnya. Jom kita cari sekarang. Jom. Apa tu? Oh, nampak saya bersekut guys. Nampak guys. Nampak ke tak guys? Tak tahu, tunggu jap. dapat ke banteng? Alamak guys, tidak dapat. Kita berehat sebentar. Assalamualaikum guys. Kali ni kita bersambung balik. Jom kita tangkap belalang. Ayo. Jom. Jom kita cari belalang. Dan kita dari sesumpah. Jom, mari. Kita periksa juga di kawasan sana. Wih. Sudah ada benda-benda gerak ni. Laju gila. Kita jalan dan melihat awan. Di banteng kalau sejak ni awal sekali memang. Okey. Okey, nampaknya No tak akan berputus asa untuk dapatkan belalang, kan? 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 Sambil-sambil dia mencari belalang, sambil-sambil tu makan aiskrim. Oleh siapa? Kita berehat sebentar. Guys, hari ni kita akan sambung balik. Okey. No dapat seko dah. Tengok sikit. Wow, semua kata hebatnya No. Kan. Kita sama selepas ini. Dapat satu. Kita tutuplah belalang kata. Tengok ni. Belalang juga. Belalang besar guys. Besar sekali kan. Nama saya Noh Hitam. Hai guys, kita akan bersambung. Kita akan tunjuk belalang besar. Tengok. Wow, kan. Sekarang kita akan pegang belalang ni dan teruskan mencari. Jom, teruskan mencari. Guys, semuanya suasana di dalam hutan guys. Mari kita cari belalang tu sampai dapat. Jom. Apa tu? Nampaknya guys, saya sudah jumpa guys. Masuk. Tengok ni guys, dapat ke tak guys? Nampaknya tak ada hasil guys. Alah. Tak ada hasil lah guys. Dapat lah ni. Besar ke ada? Nampaknya dah. Noh dapat raja tapi udah koyak.
Jom, kita sambung mencari. Mari kita sambung mencari. Oh, mari. Sambung mencari. Jom. Aku dah jawab. Kita pergi jalan-jalan dulu. Sambil cari belalang. Mari. Mari kita ikut pergerakan mereka. Jom, ikut saya. Sekarang guys, Saokno pun dah pulih semula. Jom, kita sambung tangkap belalang. Jom! Jom, sambung tangkap belalang. Jom, kita on the way. Cari belalang. Mari. Nampaknya dia ada nampak sesuatu pergerakan. Cuba anda teka pergerakan apakah itu? Wah, banyaknya pergerakan. Jom kita sambung guys. Jom kita sambung guys. Wah, ada. Adakah? Oh, nampaknya itu kupu-kupu. Nak kena prank lah tu. Kupu-kupu memang tadi. Nampaknya kita akan siasat di bawah pula. Jom siasat kat bawah pula. Dari bawah guys. Jom, mari. Kalau bukin ada. Kita berehat sebentar. So guys, kita akan sambung lagi. Jom, mari kita cari belalang. Wow, ada belalang guys. Tengok tu. Mana? Atas daun tu guys. Ada. Ada belalang. Atas daun tu ada belalang. Kita ambil. Adakah Nova berjaya menangkap? Oh, tak berjaya guys. No, tak berjaya. Tak apa. Lain kali cuba lagi. Jom. Ya. Sambung mencari belalang untuk membuat umpan. Wow! Wah, Ada lagi guys. Kita akan berehat sebentar. Tapi kecil guys. Bawah banyak banget. Mari guys, kita sambung lagi. Waalaikumsalam. Jom, kita pergi masuk kat rumah Abang Teh. Ya. Inilah awal. Player baru kita akan masuk. Jom, dengan handsome-nya. Mari kita pergi mancing. Tadi saya nak bawa hantu. Tadi saya nak. Ah, cuma. Tapi hantu pula sebab. Jom. Dorong. Adakah Noh berjaya dapat kan? Tidak dapat. Tidak berjaya. Dah, jom mari kita pergi ke kolam ikan. Saya dah sikat dah dapat saya tapi Jom mari kita pergi ke kolam ikan. ayo guys. Nanti kita akan tangkap lagi belalang. Tunggulah guys. Jom guys. Kita pergi ke kolam ikan. Mau memancing ikan. Ikan tilapia. Mari. Jom kita pergi. Okey, nampaknya kali ni Noh yang akan pancing duluan. Tetapi kita kena pasang umpan dulu. Kita rehat sebentar. Nampaknya guys, saya sudah pasang umpan guys. Jom kita mancing sama-sama. Ayo guys. 1, 2, 3. Sak. Jatuh. Awak buat video betul-betul. Ikan tengah berebut-rebut. Bagusnya ikan tengah berebut-rebut. Tengok tu. Tengok. Ikan tengah berebut-rebut. Nampaknya cakap-cakap jantan ni sekali. Ikan tengah berebut-rebut guys. Ikan tengah berebut-rebut. Oh, dan dia bawa lari umpan. Masa untuk Kita akan pakai sauk ini aja. Ini enggak kecil lagi. berhati-hati ikan kalian. Berhati-hati. Cerita kau
Kau nak jadi apa lagi? Abante, cita-cita kau nak jadi apa? Aku nak jadi polis. Wow, nampaknya mereka tengah merobot-robot umpan, tapi Kau tidak nak jadi apa? tidak ber, Jadi polis. tidak berjaya merobot umpan. Bante, kau cita-cita kau nak jadi polis. Dia pun mau berobot umpan, tapi tidak berjaya. Bante. Sama selepas ini kita sambung lagi guys. Noah akan memancing ikan tilapia yang paling besar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga aku dapat. Amin ya rabbal alamin. Okey, nampaknya Noah mau buat serangan yang teknik yang paling istimewa daripada otaknya. Aku akan pakai otak aku sendiri. Jom kita memancing. Ikut hati Noah. Bante, tanya kau ni. Angkat. Noah akan angkat. Nah. Cita-cita kau nak jadi apa ni? Oh. Oh, nampaknya ada kambing nampaknya. Weh, berebut-rebut. Datanglah sekali. Cepat-cepat. Oh, besar dah makan. Oh, sikit lagi. Hampir dah makan. Dah habis. Okey, dah nak makan. kita akan sambung selepas. Assalamualaikum guys. Hari ni kita akan bersambung memancing ikan tilapia yang besar. Tadi kita kena tangkap belalang dulu. Kita kena mancing ikan tutu. Okey guys. Mari kita pergi tangkap belalang. Kita pergi memburu belalang itu. Adakah Noh sudah berjaya mendapat? Noh Tak dapat. Oh, sayang sekali. Kita boleh cuba lagi dah handsome ya. Jangan capek-capek. Jom, cari belalang. Nampaknya guys, saya tak ada nampak pergerakan apa-apa guys. Jom. Adakah Noh berjaya menangkap? Tapi tidak berjaya. Jom, cari lagi. Yang dapat ramai-ramai. Bukan belalang. Kan. Jom. Jom, cari. Jom, kita cuba cari belalang. Kawasan sini. Kawasan. Katanya saya nampak sesuatu. Cuma kita tak dapat ketak. Jom, kita dapat ke tak? Dapat ke? Alamak guys, nampaknya kita tidak dapat. Belalang tu sempat melarikan diri. Jom, cari lagi. Wah guys, kita dapat guys. Dapat kecil guys. Guys, dapat kecil guys. Ini Tengok belalang ni. ni guys. Kan. Jom, kita cari lagi. Ayo. Jom. Nampaknya guys, masa mencari belalang untuk menjaga umpan. Umpan kita perlu tilapia. Jom, cari sama-sama. Jom, cari. Kita sambung selepas ini. Assalamualaikum. Kita akan bersambung lagi. Jom kita pergi. Kita cari belalang. Kita akan cari belalang di bawah pula. Periksa atas dengan bawah. Jom pergi.
Jom kita cari kat bawah no. Mata ada. Jom cari kat bawah. Jom. Tengok no, dengan bersilatnya. Jom kita cari di tempat semalam. Tahu belan tu ada lagi. Cuba tengok belan tu ada lagi ke tak. Nampaknya tidak ada. Sebab semalam kita tak habis periksa kat sini sebab ada namanya awal mengacau. Kita mencari belalang. Tak akan mencari lagi. Dapat. Adakah nak berhasil? Lah, bukan Terlepas. Tak apa, kita cuba lagi. Cuba yang terbaik. Jom kita cari di kawasan sini. Jom. Jom kita cari. Wow, weh. Banyaknya rambutan. Nak satu? Tak boleh ambil. Itu orang punya. Jom kita jalan ke lokasi yang seterusnya. Jom. Kita periksa-periksa kat sini ada ke tak? Oh, nampaknya enggak ada pergerakan langsung. Okey. Nampaknya kita kena... Apa tu? Apakah yang menyerang saya tadi? Langkah! Assalamualaikum guys. Kita bersambung lagi. Jom kita pergi ke atas pula. Lagi sekali. Mana tahu orang tu naik ke atas ke. Tengok tu no. No. Tengok no. No bersemangatnya. Nak cari belalangnya. Sampai ke sana. Jom kita pergi ke atas. Kita cari belalang. Nampaknya saya sedang ambil apa-apa. Jom kita gerak. Jom kita pergi pas pancing ikan tutu. Jom kita gerak sekarang. Jom kita pergi cari belalang di bawah. Nak cari bawah, saya cari ke atas. Jom. Mau dapat hasil ke tak? Jom kita cari. Nampaknya tidak dapat hasil apa-apa. Tengok kat lubang kayu. Ada serumpah ke tak? Tengok. Nampaknya tak ada guys. Sinilah noh. Nampaknya saya ada saya belalang nampaknya, tapi tidak jumpa pergerakan apa-apa. Jom kita sama tu ada satu lagi. Nampaknya tidak ada guys. Tidak ada. Kita cari kat bawah pula. Jom kita cari kat bawah pula. Jom. Oh, nampaknya ni sudah dapat. Sabar. Bangti datang.
nampaknya tidak ada hasil. Cari. Kita tutu guys, jom. Kita mancingkan tutu. Jom. Mari. Sini noh. Jom, mancingkan tutu. Belalang ini. Jom, mari. Mancingkan tutu. Jom, mari. Halo. Jom, saya ke umpan, no? Saya pancing. Kita akan bersambung dengan Noh nak mancing ikan tutu. Umpan ikan tutu. Umpan dah pasang. Tengok. Tunjuk sikit. Atas sikit. Jom, kita pergi ke kolam ikan tutu. Gerak sekarang. Sana. Gerak ke sana. Jom. Kita kolam ikan tutu. Sedia. Akor ikan tutu. Sedia ikan tutu. Diburu. Nampaknya guys, kita dah sampai kolam ikan tutu guys. Jom, kita tengok macam mana dia makan. Tengok macam mana ikan tu makan. Jom kita tengok. Mana ikan tu. Okey, kita kasih. Tengok, dia makan ke tak? Tu ikan tu. Jom kita tengok, makan ke tak? Jom kita pergi jauh-jauh sikit. Bagi dia tak nampak. Jom. Pergi jauh-jauh sikit. Jom sini. Tengok makan ke tak? Kita tengok cara dia makan macam mana. Dia enggak makan. Jom. Kita. Nampaknya guys, kita tersalah pancing ikan guys. Mari kita pancingkan. Ikan apa? Ni pula ikan apa kau guys? Puyuh guys. Jom kita pancingkan puyuh. Tengok macam mana ni puyuh tu makan. Jom kita tengok. Siap. Jom pancing ikan tutu. Kau umpat ni. Jom pancing. Siap. Mari kita tengok ikan dia itu makan ke tak. Mari kita tengok. Kalau kau berjaya sampai ke bawah. Lagi sekali campakkan belalang. Kita berat semua. Assalamualaikum guys. Kita tak sama lagi. Cuba tengok sama dekat mana guys. Ya. Cuba tengok. Kita boleh ke tak? Tuh guys, saya sudah sampai umpannya masuk ke dalam air. Presiden untuk dimakan oleh ikan. Sampai ke bawah atau tidak sampai.
ke tak? Adik kami kata tengok guys. Oh, tak kena. Alamak guys, ikat tak makan guys.